Hi. So today, yeah, okay, beri kan? Okay. So today tak ada apa lah. Just I want to share some knowledge with you guys, people on the YouTube. Okay, today saya akan macam terangkan perbezaan differences in theatre management during Yunani era, Rome era, and modern era, which is right now lah. So I'm going to sort of share like TED Talk. You can call it TED Talk. Okay. First of all, we're going to start with Yunani. Yunani is Greek. Sorry, Greek era, not Yunani era. I mean both of them correct. Whatever. Greek era. Okay. So, uh, theater itself began during the Greek era, but in order for you to understand, you need to know how is it started first. Okay, theater start because it's sort of for a festival. Dia sebenarnya bukan perayaan pun, dia festival. Orang zaman Greek tu nak memperayakan, macam memuja lah Dewa Dionysus, which is god of wine and festivities. Diorang nak macam memuja lah, macam festival masa tu. So diorang buatlah ritual tu. And pada zaman tu benda tu festival tu dilaksanakan di amphitheater. Amphitheater pada zaman tu dibina untuk ribuan penonton lah, sebab benda tu kan macam perayaan, bukanlah sangat macam teater. Sebab dia perayaan, benda tu for them masa tu agak wajib lah. Sebab tu tempat dia orang buat benda tu agak besar. Contoh karya masa zaman tu adalah Oedipus Rex, Antigone. Oedipus Rex ni best tau. Korang patut baca. Dia cerita ni lah dari macam mana kemunculan Oedipus Rex syndrome. I think syndrome ke disorder, I can't remember. But inilah permulaan. Cerita the best. You need to read it. And teater zaman ni hanya untuk saja-saja, bukanlah benda tu serius ke. Tak adalah macam sekarang apa tu syarikat teater apa semua tu orang buat dekat teater besar, ada lampu-lampu. Tak ada, macam festival ya, macam biasa untuk tontonan ramai. Okay, next kita akan cakap pasal zaman Rome. Zaman Rome dia punya teater tu dah mula berkembang sikit. So lebih orang anggap benda tu sebagai hiburan daripada penyembahan. Dan salah satu benda apa tu form of theater yang terkenal pada zaman tu adalah macam gladiator ataupun circus. Sebab tu ada pembinaan Colosseum tu untuk gladiator, kalau korang tak tahu. Lepas tu genre-genre dalam teater dah mula berkembang, macam genre komedi, tragedy and satire. Tiga ni adalah genre teater. So pelakon pun dah jadikan persembahan tu macam profession permanent, profession diorang lah, profession tetap. Okay, next we're going to move to lastly era modern contemporary. So bila dah sampai modern ni dah berkembang, diorang dah melalui beberapa generasi, beberapa fasa macam Renaissance, semua tu diorang dah habis. So kita punya teater moden zaman sekarang lagi advance, lagi systematic lah. So organisasi teater profesional dah dibina, dah berkembang. Lepas tu wujudnya jabatan pemasaran, kewangan dan sumber manusia, HR, semua tu. Sebab benda ni zaman sekarang dia dah jadi macam bukan lagi festival ataupun hiburan. It is still hiburan, tapi dia dah jadi satu pekerjaan tetap yang stabil. So ada HR semua tu kan. So sekarang dah berlambak lah theater house kan. Macam kalau kat United Kingdom kita ada Royal Shakespeare Company. Kalau kat Indonesia kita ada Theater Koma. And dekat Malaysia sendiri, dekat Kuala Lumpur ada The Actors Studio and Five Arts Culture. So itu sajalah saya nak share sedikit knowledge kan pasal teater, perkembangan teater. Bukan perkembangan, macam theater management macam mana dari zaman Greek dulu, macam mana boleh jadi zaman sekarang. So hope you enjoy the video and you guys dapat tambah knowledge sikit-sikit lah. Okay, see you in the next video. Bye bye.